2 ke 3 jam sehari saya tidur. Tiap-tiap hari macam itulah jadual saya dah bertahun dah. Antara benda yang orang notice dan orang selalu tanya saya tak ada eye bag dan tak ada dark circle. Macam okay. Apa dia rahsia dia? Okay, tips of the day, nak make sure that you all dapat mata yang segar elok. You all kena ada produk yang ada PDRN. So, apa yang saya pakai yang make sure that mata saya segar macam ni. Ni, saya bagi you all tengok up close and personal. Okay, you all kena choose the right eye cream. Eye cream yang saya pakai yang ni untuk PDRN. So, simple je. You all kena tahu cara dia ialah ambil sapu dia macam ni, seka. Okey. You all kena masuk ke dalam. Kena pakai jari ni. Okey. You all bubuh. Okey, tengok ni saya ajak you all. Bagi yang tak cukup tidur, kata mata saya kena cukup tidur tapi tak sembam lagi, you all choose the right eye cream, insya-Allah tak ada masalah. Okey. Pusing tidur. Lepas tu, you all kena ada time pakai eye mask. Okey, letak di sini. Untuk eye cream ni, saya letak kat beg kuning, UOP. Siapa yang ada masalah dark circle yang teruk, macam orang kata kena tumbuk tu, tolong dapatkan ini. Baru tak cukup tidur 2-3 jam dah lebam dah mata. Dapatkan ini. Dia bantu untuk blood circulation mata kita. Okey, so yang dan dia bagi repair mata kita, nampak tak? Ni. Umur saya 52, saya tengok satu hari 2 ke 3 jam. Alright, yang ni di beg kuning sekarang.